Eko. Help me! I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Squad King Cobra channel ulang anda. So hari ni guys, aku dengar ada misi yang telah lama terkubur. So misi aku dengar hari ni macam biasa, kalau kita naik motor ni tak ada kerja lain lah. Kita nak cari bewok untuk diberi makan kepada King Cobra. Buat dah motor ni. Kan ke hok? Oh. Motor tayar tak botek. Jap. Tengah padang tak? Bukan tak? Oh. Betul tak? Dia dia. Jangan kepala macam sniper. Kepala congek je. Comel dia. Kita jangan tak. Dia tengok dah, dia tengok dia hitam daripada jauh. Sekejap dia. Stand by tukar motor dia. Nak pitah daripada mana ni? Ya, kita nak mengejar Tengah padang? Tengah padang? Ayo nak lagi dah. Nak lagi. Tunggu dia. Pergi pitah. Run. Ray, dia masuk dalam lokal ni. Macam mana? Tempat dah bola. Help me! Help me! Mana? Masih dalam lokal. Altih bewok. memang mimpi dah nak mengejar atas padang. Aduh. Dia masuk dah. Aduh. Kita dah lah. Lagi slow lah ni. Muatan lebih. Dalam tu. Ada laput dah ni. Ada. Alah. Saya tadi nak pitah kat ni. Tapi sebab ya ke ada. Baik pitah kat ni pok. Biar lari situ. Aku yang kaya nak masuk lokal tu. Rupanya sini lah rumah dia ni. Tengok je lari straight tu. Aduh. Dosa cari atas padang gila. Dadang gitu. Boleh speeding tapi jarak pendek je. Minta ampun, minta maaf. Minta ampun, minta maaf. Saya jalan. Oh, dalam. Dalam. Dia pun ambil nafas dalam tu. Lelah. Oh, dia pun besar juga. Next lokasi, next. Oh, jauh nu motor. Dan ni lokal ni lopak kau je tu kong? Lopak? Dia lopak? Oh, kelakar. Lokal tu je lopak. Nah, tambah berok. Desin ni tadi. Desin. Tapi tadi kalau ada pabir tadi, boleh sakit bewok tu. Pabir dia sprinter, sedap lah dia ambil bewok. Kita ni muatan lebih dah ni. Kalau 3 tahun lepas okey lagi. Sekejap lagi. Oh, sekejap lagi. Mana? Oh, duk tepi tebing dia. Nu dia. Tunggu. Atas bukit tu, tepi tebing. Nampak tak? Nu. Tepi tebing atas bukit tu. Mau naik kau tu. Naik kau tu. Ya. Tolong kita ya. Jangan tengok saja. Mentari. Aku tak ready. Jangan bagi dia naik pokok dia. Dia tunggu kau ni. Okey, shoot. Help me! Help me! Enggak kuat naik dah. Mana? Mana ya? Oh, ni lubang dia ni. Mana? Ni ada lubang. Oh. Ni. Ingat aku dah kena buka. Derih aku.
Dalam dok lubang ni. Dalam lubang pokok tu. Oh, kat atas tu. Allah Akbar. Dia memang tahu dah. Dah. Oh ni pun. Memang dia tahu. Kita salah strategi ke kan ni? Tak salah dah. 2 kali dah ni. Tak salah. Sekejap tak ikut orang ya? Oh. Dia nak seorang lagi? Oh tu. Kita dah cukup korong benar ni. Dia nak seorang? Oh. Ayalah sabar. Kejap je. Jadi seorang aja eh? Pemburu. Ha? Sabar. Allahnya masuk dalam lubang ni. Aku hitam tak pokok yang aku nak naik pokok ni. Rupa dia tahu dah rumah dia sini. Oh tinggi dalam lubang. Apa atas lubang. Laju tak aku naik bukit ni ya? Laju ah? Dah sana masuk itu. Dia tahu dah tempat dia nak lari. Kita target nak suruh dia turun bawah ni. Senang sikit. Okey kan kita dapat scan. Kita dapat detect seekor lagi. Tapi tak potensi nak dapat tu berat sikit lah. Boleh? Boleh? Lambat dia gali pagar, masalahnya dia tahu dah dia nak lari kat mana. Dia mikir dah. Dia tengok motor ni. Dia tengah mikir dah tu. Jauh kan tu. Dekat ujung bangunan ni. Ujung sekali tu. Nyorok sikit. Dalam kamera memang tak nampak tu. Dekat belakang tiang. Oh deh. Gagal. Oh. Hey. Oh penyicah dekat dah sini. Dah muka tu tak lepas pagar ni. Dah je. Dia tengok cah tu lari tu. Dah. Aku duduk nusuk situ dah tadi. Tepi lokang tu tadi. Mu mari tu baru dia lari. Kita ni benarnya banyak alasan. Benarnya kita tak laju dah. Natang bewok-bewok ni. Gerang aku mau tunggu lah. Misi ketiga gagal lagi. Kita cari lagi tak apa. Hari ni nak sekor je. Buat mani mulut lah. Mani mulut. Bos. Ayah. Demo ada jumpa bewok tak? Tak ada jumpa lagi ni? Tak ada lagi. Pokoknya populasi dia semakin kurang. Tak ada. Ambil nyol lu deh. Tak tengok bewok mana. Ada tak? Itu juga saya. Ada tua tak? Cari air nyol sobat terahlah sebiji. Jolok gitu je. Jolok kuat Letih lah ambil bewok. Jak bagi kali. Ambil lajak sikit. Terlalu. Rasa macam tak ada isi. Nyo besar kepala berung. Bewok tadi pun minum air dah. Nampak lagi tadi. Kita tak ada minum air. Minum dulu deh. Terah dah. Saya bagi cahaya dulu. Terah. Manis dah. Nawak ni tengok. Aku tengok muka aku tahu dah nawak. Oh manis lah. Jom sobat. Sekali lagi. Agi hidup agi ngelabang. Bukan agi hidup agi ngelabang. Agi hidup agi ngelabah. Tu. Tapi dekat lubang dia Buat dah apa Kepala naik. Kepala naik. Tapi dalam lubang lokang Apa? Oh cerdik dia. Boleh. Boleh hak dia boleh. Saya kau ni. Mana? Saya kau ni. Lokang dah tu. Dah apa? Run. Aku kata dah. Aku nampak begitu je. Masuk. Aduh lah. Ni lubang dia. Allahu Akbar. Apa hal lah bewok hari ni? Oi, seekor lagi deh. Seekor lagi. Tu.
Nampak tak? Dekat bocor lokal. nampak. Nanti ah. Ni kena planning balik ni. Dia mari mana Mu ikut ni tak? Biar yang mai kau ni. Ha. Let lu. Slow. Jap. Jap deh. Ha. Ekor. Help me! Bodoh lah. Bebok bukan main jinok lagi. Aduh lah. Memang betul ni. Bukan silap bebok. Bukan silap bebok. Apa bukti ni? Saya ingat you nak harga. Jadi saya tunggu respon dia. Rupanya nganji kita. Dia kata mana je? Aduh. Kata walaupun aku gemuk je, aku lebih laju pada mu. Dah lagi muka buat gemuk. Mana? Aku rasa pucuk wokok ni. Bukan salah bewok lah ni. Salah kita tak ada speeding. Oh, kejang jubur aku. Buat berlari. Lama dak berlari. Keren punggung tahu. Rasa tokok. Mana dia? No. Dah habis subi dah. 80 kaki. Kau kita nak tunggu dia turun. Esok je tak tunggu. Aduh. Biarlah aku atas ni kata. Sebab saya pernah kena sekali gitu. Hidup gitu. Jadi saya mari dekat pun gitu je. Dah. Hak ni mungkin hidup nganji kita. Alah nak Perut tengok. besar ni. Alah nak gemuk 2 ekor ni. Ada hati nak kerja tu. Ada bunyi. Ada orang panggil. Oi. Mana guys? Ada nampak bewok tak? Bewok tak Ah. nampak saya. Tak ada. Saya pun sedang mencari juga. Saya rasa duduk atas pokok rasa. Ada atas pokok. Ada tadi. Pokok tu. Ni asrama. Pokok asrama tu, pokok tinggi tu. Oh, tinggi. Betul? Pergi ambil lah. Lari naik atas pokok. Jolok lah macam itu. Oh, you ingat dik. Ni tinggi. Tinggi sangat. Kalau polik boleh masuk situ tak apa. Bodoh. Hari tu pakai polik. Saya pakai balik. Oh. Ni driver. Sok besar. Oh, ni driver. Ini terkejut. Ni. Oh, ni. Oh, ya. Jangan rapat, bewok. Bukan saya lah bewoknya. Bewok tu yang awak jangan. Tapi buat gaya tangan rapat tu macam bewok dah. Saya Aduh. 4 ekor tak ada. Okay guys. Jadi rasanya hari ni itu sajalah misi memburu kita hari ni. Tak boleh. Dia kena ada Fabi juga. Tu lah. Fabi ni penghidu biawak. Itu sajalah untuk misi pemburuan pada kali ni. Salah satu punca hari Aku lari laju dah. Mu tu lari slow. Oh. Pay tak kena. Kan. Pay tu tak kena. Pair tak kena betul. Oh, pair tak kena. Tanya Ah. ni. Ni kat pokok. Saya berhenti macam ni. Berhenti. Dapat dah. Dapat. Pakai pokok. Dapat. Belakang pokok. Saya dengan Fabel. Dua-dua bijak ni. Oh. Kiranya aku agak-agak ini. Oh, betul. Pair tak kena. Dah pengalaman tu lama tu hilang tau. Sikit lama hilang boh. Dah setahun tak ambil bewok. Aduh. Gagal. Aduh gagal. Okay guys, so itu sajalah perkongsian video aku dengan Arif pada kali ni. So kita jumpa di lain episod Squad King Cobra channel Ular Anda. Last.